Okay, sekarang kita sedang menuju ke destinasi. Sebelum itu kena isi minyak dulu. Kita pun dah isi perut, jadi kereta pun perutnya perlu diisi minyak. Kita boleh meneruskan perjalanan. Okey. Tengok muka-muka Hadi yang terbakut, muka mengantuk. Terbakut datang ini tu pun. Terbakut jadi hal. Sampai Terowong Menora. Ini perjalanan ke terowongnya. Okey, getaran semakin kuat terasa. Getaran kehadiran penunggu di sini semakin kuat terasa. Dia dah cakap, aku dah sampai ya. Sampai je ke orang lagi je. Alhamdulillah, setelah hampir 40 minit perjalanan, kita hampir sampai ke destinasi. Muka. Okey, cucun. Kau datang juga Salah. Sini. Hah? Apa tujuan kau? Jangan marah. Di atas bukit tu memanglah. Aku dah tahu. Tapi ni kawasan aku. Siapa kamu? Kami tak ada niat nak ganggu kamu. Kami cuma nak tahu sejarah tempat ni. Boleh tak kita kongsi cerita? Tahu. Apa yang kamu tahu? Sini selalu buat kenangan apa? Kerja kamu? Sini banyak orang yang dah aku makan sampai kat terowong tu. Ha. Kamu penjaga kat sini? Ya. Jadi penjaga atas bukit tu kamu kenal juga? Aku kenal. Banyak lagi aku kenal. Memang ini kawasan aku. Atas bukit tu bukan tempat aku. Apa agama kamu? Buddha. Ya. Ada orang puja kamu kat sini? Memang ada. Aku rasa kau mesti ada buat satu perjanjian. Sebab tu kau nak darah orang. Setiap berapa tahun kau nak darah orang kan? Setiap berapa tahun, berapa bulan? Asalnya aku ini tempat aku. Aku memang penghuni kat sini. Aku tak kacau orang. Orang yang kacau tempat aku. Tapi kenapa kau sampai tumpahkan darah orang? Orang tak bagi aku makan. Kau jin, kau ada ilmu, kau boleh cari makan sendiri. Apa yang aku ada. Tak kacau kau boleh je cari makan. Itu perjanjian aku dengan tuan aku. Sekarang tuan aku dah tak ada. Banyak orang yang aku makan. Perjanjian kau? Banyak orang yang dah mampus yang aku makan darah dia. Dan kau pun juga akan jadi yang selaku. Ha? Balik di masa aku. Aku panggil kau nak aku nak. Silakan. Sabar. Kita orang bukan datang. Kau telah ganggu kawasan aku lah. Bukan ganggu, kami cuma nak tahu cerita. Kau telah janji dengan siapa? Bukan dengan aku yang kau janji. Kau tak janji dengan aku pun. Kau janji dengan Lang Sui bukan? Ini tempat awak. Kau janji dengan putih anak yang atas bukit tu bukan? Aku dah cakap dengan dia, aku tak nak bercampur gaul dengan manusia yang bodoh. Aku tak nak. Tapi dia boleh. Ya, manusia yang bodoh. Jangan jadi jin yang dilaknat Tuhan. Hei. Panas dengan korang ni. Kau pun juga aku nak makan ni. Kalau kau lambat sikit ke depan tadi memang dah mampus kau aku kerjakan. Sepanjang perjalanan memang aku dah tahu kau akan datang ke sini. Ajal maut di tangan Tuhan. Dari siapa tahu ajal maut bila? Aku tak suka tempat aku orang kacau. Siapa ganggu kau? Kau tak kacau. Kau kan datang nak bercakap. Nak menyembah. Cakap. Kau nak cakap pasal banyak orang mati kan? Aku nak tanya. Itu semua kerja kau ke? Bukan aku seorang. Dekat sini ramai. Tapi kau yang mengarahkan. Kau yang ketuanya. Pasal aku yang besarnya kat sini. Boleh tahu apa nama kau? Kau mesti takkan tak ada nama. Mesti ada nama. Kau ada agama mesti kau ada nama. Kau tak ada nama. Yang aku tahu aku orang muda. Aku dari Tok Kong. Besar Tok Kong aku kat bawah tu.
Memang dah lama tak makan orang. Kau Memang dah tak lama tak makan darah orang. Jadi selalu yang menjema Volkswagen kuning tu engkau. Engkau saja ambil kesempatan atas cerita tu kan. Memang dia Padahal dah mampus dalam tu. Dia tak ada kaitan pun. Kau yang Memang jemaah dia roh untuk dia menakutkan tak orang. tenteram lah. Aku lah yang memainkan peranan. Kau yang mainkan peranan. Aku saja nak menakutkan orang, biar orang tu mampus sekali sama dengan dia sekali dalam tu. Kau ambilkan kesempatan yang busuknya orang lain. Padahal yang buat cerita sebenarnya kau yang menyebabkan pemalangan. Kan? Tapi tu buat suara kumpul ni tak lupa. Memang ada lah bodoh. Ya ke? Cuma kau cerita. Kalau betul lah ada. Cuba cerita. Ha, Cerita dia macam mana? benda je dah lama terjadi kan. Kita? Macam mana dia boleh mati? Dalam kereta, dia bergaduh. Laki bini dia bergaduh. Pasal apa dia bergaduh? Bini tak percayakan laki dia. Laki dia pun tak percayakan bini dia. Masing-masing ada perempuan dan jantan lain. Betul. Masa itulah dia bergaduh. Langsung dia tersasar masuk dalam gaung. Mampus dia tu beranak. Laki bini dia. Kemudian yang tersusuli dengan anak-anak orang yang lain. Memang sedap kebukan darah dia. Maknanya kau menggunakan cerita Volkswagen kuning lah untuk puaskan nafsu kau. Ini kawasan aku. Siapa yang terlalai, dia akan mampus di tangan aku. Aku tak kira kereta apa. Kereta Volkswagen Terlalai macam mana? motor ke, ini terlalai. Terlalai. Bergaduh dalam kereta. Selalunya kau buat macam mana? Yang bawa laju, yang tersasar jalan dia. Tapi kau tak boleh ganggu orang yang sentiasa ingat pada Tuhan kan? Pada Allah kan? Itu memang bukan kuasa aku lah. Aku pun tahu siapa Tuhan kau. Kau tahu, tapi kau tak beriman. Itu urusan aku. Kau hanya boleh mengganggu orang yang bernyanyi lagu dalam kereta. Memang. Suka ria. Kan aku dah cakap, Jahat dunia. sesiapa yang terlalai akan jadi makanan aku. Biasanya nak buat accident tu kau buat dia macam mana? Mengantuk ke? Marah Itu ke? pun tak payah aku cakap. Kau dah tahu kan? Tak tahu sebab tu aku tanya kau. Apa yang kau cakap memang benar. Bodoh. Macam tu lah pula. Terima kasih lah. Sebab aku tak tahu. Aku nak tanya kau je. Sedangkan orang yang minum arak, Minum arak orang tu yang memang bawa aku. perempuan dalam kereta yang buat maksiat kau, aku tak tahu. Okey, tak apa, terima kasih banyak ah. Kau boleh keluar, maaf mengganggu. Sebab ada orang lain nak datang sini. Sekarang kau boleh keluar sekarang ah. Okey, tak boleh keluar. Bismillah. Ada kelas ah? Ada boleh stop. Kita orang datang jaga baik. Kenapa buat Ada. kau macam ni? Tak ada. Kita orang tak ada niat pun nak musuh kau. Kau tahu Teman aku rumah. siapa? Buat Siapa? ambil tadi lagi satu ada apa? Lemah ni. Siapa? Oh, tu siapa aku? Aku tak tahu siapa cerita lah. Tak tahu siapa cerita. Ada lelaki. Akulah perempuan yang telah bunuh lakinya. Ya ke? Apa bukti kau perempuan tu? Apa nama kau? Kau ingat aku Melayu ke apa? Tak kisahlah. Apa bangsa? Setiap manusia ada nama. My name. Apa? My name is Helen. Orang kau? You know my name? Yes. What's your name? My name is Helen. Helen. Ini balik ni. I came from England England. with my husband. I killed him. Why you kill him? Can you speak English? Kamu boleh cakap Too Melayu. much mistake. Tadi boleh je cakap sebelum sebut nama. No, yes, you know my name. Cakap dalam Melayu ramai yang nak tahu cerita. Kamu boleh cerita dalam bahasa Melayu. Kita lah bahasa Melayu. I'm so pretty, but I'm so unlucky to have a husband like him. Siapa yang I jahat? have to kill him. Kau nak bunuh siapa? Tapi orang yang kata kau No, yang curang. not me. Not me. Not you. Yes, So it's people not was my mistaken. fault. I have to kill him. He make too much mistake. I have to kill him. I hate him until he died.
Jadi kenapa kamu ambil Volkswagen dia kuning tu? No. Kamu bunuh, kamu lari buat kereta. I have to kill him, but I'm also die with him inside the car. Yeah. That's my fault. Jadi apa kamu dah buat pada kereta tu? Kamu dah potong berat dia ke apa? Lesakkan I brake. was burned. Yes. How it happen? I can't remember. Dekat is under It's my control. fault. Oh, your fault. I'm not trusted him. It's very damned. I hate him. I'm so angry with him. Jadi kalau kamu marah dengan dia, kenapa yang lain jadi mangsa? It's not my fault to It's not my I don't mean to kill him. Maknanya yang menjaji nama kamu, burukkan nama kamu tu jin yang lain. Dia menjemakan Volkswagen kuning ingat Yes, kamu. that's the story. Kan? Yeah. Maknanya kamu tak ada mengena lah. Kamu tak ada Yes, guna. that's Dia hanya ambil kesempatan. Jadi apa agamamu? What's your religion? I'm Christian. I came from England. So why you come here? I just came for my honeymoon in Cameron. Cameron. But we were killed. So where you buy the yellow Volkswagen? No, we are not on it. You beli it from We England? just ran it Oh my god. for our honeymoon. So, jadi you sewa je lah untuk honeymoon. Aku saja ingin cuba membunuhnya. Oh. Tapi Masa honeymoon kamu cuba bunuh dia? aku sendiri yang terbunuh bersama dia. Oh. I can't speak Malay. Rasanya kamu bagi tekanan dalam kereta. Yes. Kamu tolak dia sampai Yes, dia lose control. but that's not my fault. That's not my fault. No, Yeah. I don't mean it to kill him. That is an accident. I don't know what happened then. Isn't it? Yeah. Just an accident. Yes, I don't mean to kill him. Mungkin kamu terlampau emosi, tak dapat nak kontrol. Yes, maybe, Dia pun maybe. But there's Kamu tak tolak something dia. wrong around here. There's something wrong around here. yeah, something wrong. I can't see anything in front of me, you know. Ya, terlalu banyak. Yeah, I don't know what. What you see? Apa yang kamu nampak? All become black. What, you can't hear what that. That is. You can hear it. Yeah. I feel so scared of it. Why you scared? I don't know why. Siapa dia? So scary. Kamu takut dengan dia? Yes, Penjaga paling besar di sini. yes. Jadi kamu boleh pergilah. I can Dia go kamu now. Okey, kamu I have to go now. Okey, thank you. Thank you. Soal lama. Kau dah kau? tahu kan Ya. ceritanya. Jadi kau boleh berambus lagi sini. Pergi. Pergi. Itu daripada mulut kau, mulut bini dia. Sekarang kita orang nak dengar daripada Kau mulut lelaki tu pula. Kau kata sebelum kita buat kesimpulan, kita kena dengar cerita daripada semua pihak baru. Kau cerita tu betul ke tak? Cukuplah kau sudah dengar cerita daripada bini dia lah. Bagi Bini dia dia penjaga betul bukit lagi, mana dia penjaga betul. bukit tu? Penyakit bukit tu kat sana lah. Kau dah jadi dengan dia kat sana. Kenapa kau ke sini? Ada dah. Tak kamu boleh keluar sekarang ya. Ini dia tempat aku. Yalah kamu boleh keluar dah. Kami nak gerak ni. Kau jangan kacau. Kau berambus. Kau tak ada buat apa? Pergi. Okey kamu boleh keluar ya kami pergi kamu keluar. Keluar dulu. Berapa? Oh? Ada jom ke penjaga bukit. Assalamualaikum. Kami tak boleh ke sana kesempatan keselamatan. Aku nampak tadi kau lari. Bahaya bukan? Betul. Kat sini bukan tempat aku. Hmm. Ke
sebab dia marah. Kat sini lain orang yang bela. Aku kat atas bukit tu. Tapi kami mana di sana tak ada kesempatan nak. Mungkin tak ada tempat pun. Man. Ada dia. Kat sana memang penuh melori bukan? Kau dah tahu kisah sebenar. Dah. Kau kasi itu ke cerita dia? Tadi saja buat cerita. Macam-macam cerita kau dengar kan? Tak tahu mana satu yang betul bukan? Betul. Kadang cakap orang Melayu, kadang cakap orang putih. Dajjal. Itu sebenar. Dajjal yang sebenar. Betul. Betul tahu. Selalu kalau aku menjerit, siapa pun tak dengar. Hari ni kau baru tahu aku. Tapi ya aku tidak mengganggu orang. Bukan aku yang kacau, yang selalunya kacau jin kat sini. Dia yang banyak jema jadi pasal kuning lah, itulah inilah. Memang. Kau ni buat hal kau aja kan. Aku tak kacau orang. Aku cakap dengan kawan-kawan aku, jangan kacau orang. Tapi kalau dah ada hidangannya, takkan kami nak pandang aja. Elok. Wah, sedap. Hidangan apa yang dia bagi? Darah bodoh. Orang menjamu ke, darah aksiden ke apa? Darah aksiden lah. Betul kan, aku tak ada siapa yang jamu aku kat sini. Aku kat atas bukit. Kau ni Islam. Aku duduk atas pokok. Tapi kau buat benda-benda Allah besar tu. Apa lagi makanan aku? Aku nak bagi. Aku nak makan apa? Batu kau boleh makan. Demi apa, asap pun kau boleh makan. Siapa nak bagi aku makan asap? Kau nak kena minum darah kawan. Siapa nak bagi aku makan kemenyan? Cuma darah aja aku boleh makan lah kat sini. Kau ada kemampuan banyak. Kenapa tak makan burung? Burung bukannya darah orang, bodoh. Tapi itu darah juga sama. Darah orang manis. Cakap je Ini lah. jin-jin yang kat sini dia bagi aku makan. kau pun sama dengan macam dia orang lah. Kata tak buat orang tapi kau buat sekutu. Kau buat benda yang sama. Aku tak bunuh orang, tapi dia bunuh orang. Habis kau dah kes buat tak? Aku ni saja je lah. Aku Tumpang lah. numpang. Tupas kaki je. Kau tahu yang 3 beradik tu aku makan? Yang patah tengkuk, patah kaki, bubai perut. Sedap. Oh. Mana? Yang selfie tu. Badan muka dia. Kan selfie kan? Kau buat tahu macam mana? dia Cuba, bergambar kami jauh kita orang tengok. Kita orang tengok mampus dengan dia adik-beradik dia. Kau yang buat? Aku numpang aja. Bercerita macam mana kejadian. Kau orang buat macam mana kita jatuh apa-apa. Adik-adik yang selfie kan? Kau buat apa? Kau buat macam mana? Aku tak buat apa-apa. Aku cuma makan. Tahu lah macam ni boleh accident. Kau Itu bukan cerita aku. takkan kau tak tahu kawan-kawan kau juga yang buat, cerita lah sikit. Malah nak main seorang-seorang. Kau dengar cakap tadi. Kalau ada yang terlalai, akan mampus dia. Saya yang sama lah. Memang benar. Terlalai memang. Terlalai. Itu masalah. Kau ingat orang perempuan duduk dalam satu kereta dengan lelaki. Kau ingat buat baik ke dia buat tak baik? Kau ingat. Aku ni pun aku tahu, aku mahu Allah juga. Memang itu hidangan aku. Aku tak kira lah halal ke haram macam mana dia orang. Dia orang tu agama Islam. Tapi halal haram dia orang tak kira bukan. Aku akan makan. Cakap jangan sembarangan dekat atas sini. Cakap jangan celupa. Mulut kau akan masin. Mampus. Kau ingat aku kat sini satu aja kat sini. Aku ada ramai kawan-kawan aku. Kalau aku yang terlepas, dia orang lain akan datang mencari. Aku memang sentiasa terbang, kau tahu tak? Aku mana aku nak pergi, aku terbang ke sana. Aku terbang ke sana. Mana pergi aku?
masih kami tak. Tapi kau kata kau nak masuk aku Islam. Nak pula. Kau dah janji dengan aku. Kau memang dah Islam. Memang aku Bertaubat dah Islam. je sudah. Aku nak bertaubat. Tapi kau bertaubat kau dah tak boleh dah nak sekutu dengan dia orang ni. Kau kena makan darah kelawar, darah lembu. Kau minum darah binatang sudah. Buah-buahan tu banyak. Kau jin tak semestinya darah manusia. Memang ada benda yang haram tu memang sedap. Tu kau rasa sedap. Helen kalau boleh nak cakap lagi. Helen nak cakap lagi. Kau nak cakap dengan dia. Tak apalah kita settlekan kau lu kata nak ni kan. Mana kawan-kawan kau yang masuk Islam ikut sekali kau wakilkan dia orang Kawan aku semua yang kat atas bukit kat sini aku tak nak kacau tak apalah kau beritahu orang lah dia kan boleh datang tumpang kata tumpang tidak ya. Ini bukan tempat aku. Ini tempat jinnya budak. Nanti dia marah aku. Aku nak balik tempat aku Jadi kau nak masuk Islam tak nak ni? Kau nak Susah nak taubat-taubat ni. Jadi kau tak ikhlas kau tak payah nak taubat. Kau boleh ikhlas. Aku balik je Balik dah. Kau tak kacau, aku tak kacau. Okey baik-baik kau boleh keluar sekarang. Aku terbang Ya, assalamualaikum. Call me back. You call me back. Kamu yang cakap dengan Gabi. Ya. Call you back. You call me back. Beritahu nama suami kau apa Edward. Kan dua. Kau ada anak tak? Ada. Berapa? Kau dua. Masa kau datang sini dah sekali dengan anak? Kau anak tinggal dengan nenek ke? Aku tinggalkan di hotel. Okey. Aku mandi pun dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu ke mana aku pergi, aku menghilang. Aku tak tahu. Anak Masa kau, tu- kau tinggal dekat hotel mana anak kau tu? Cameron. Cameron. Tinggal bersama pengasuh. Nama hotel kau ingat lagi tak? Hotel dekat Cameron. Strawberry Park. Strawberry Park. Tempat yang paling berhantu. Allah. Jadi jasad engkau kan? Dia orang jumpa kau atau memang tak jumpa? Reput macam tu ke? Allah. Aku dan suamiku mati di dalam semak sawah. Dulu kawasan tidak macam ini. Maknanya kau terkeluar daripada kereta lah tu. Ni dia orang Tidak. jumpa kereta. Kereta mesti tak jumpa. Allah. Sesiapa pun tak tahu aku mati dalam ni. Memang masa tu kawasan sini sunyi. Cuma ada satu biji. Bukan macam sekarang, sibuk. Aku mati sebelum suami aku mati. Tempat ni banyak berubah tak? Memang banyak berubah. Aku dapat lihat dia mati. Mana dia mati lu bawa kau mati je. Ya, Kau cerita dia teruk kan. aku tak dapat minta tolong sesiapa. Allah. Sesiapa pun tak mendengar. Dah jatuh ke Kau dalam nak tu. tahu aku kat dalam tu. Subhanallah. Sini kan? Selepas saja terowong tu. Suruh tunjuk sikit. Bukan di sini. Suruh keluar. Pusing sikit. Itu di sana. Nampak. Jauh ke dalam. Jauh dah lah. Tak ada siapa yang nampak. Jauh ke dalam. Ini pun rasa aku tidak tinggi sangat. Lagi atas bukit sana. Sebelumnya ada terowong menora itu. Baru dalam pembinaan. Kami telah terjerumus ke dalam. Aku minta pertolongan sesiapa pun tak ada. Aku mati selepas 3 hari. Suami aku mati saat itu. Aku 3 hari mati. Tanpa makan, tanpa minum. Banyak yang darah keluar. 3 hari. Seksa. Banyak juga ada gangguan yang telah datang mengganggu aku. Aku tahu itu gangguan siapa? Syaitan. Gangguan syaitan ni. Tapi aku dah kata, kalau aku mati, aku akan turut bersama dengan Islam. Allah. Memang inilah sekarang ni. Aku tak boleh buat apa-apa. Tak ada siapa yang menyelamatkan aku. Kau tak nak masuk Islam? Nak masuk Islam tak? Rasa aku akan lebih tenang apa? Masuk Islam tak? Hujan. Aku Roman Katolik. Ya. Aku Roman Katolik. Aku percaya pada Nabi Isa. Aku percaya pada Nabi Isa. Aku percaya pada Ibu di Maryam. Aku percaya Nabi Isa anak Tuhan. Allah Akbar. Tapi kalau ikutkan kitab Injil sebenar, dia cakap Nabi Isa semua percaya kepada Nabi akhir zaman. Itu aku tidak tahu. Ikutkan kitab Injil yang sebenarnya. Tapi zaman aku, memang aku, pegangan aku, Roman Katolik. Jadi Aku percaya. macam mana kau tak nak masuk Islam? Kekal dengan agama kau.
Kau nak panggil suami aku? Hah? Masa keadaan tak mengizinkan ada hujan. Bagus. Kau pergi berambus sekarang. Pergi berambus. Kalau kau dah tahu kisah aku, kau berambus. Aku tak akan kacau kau, kau jangan kacau aku lagi. Yelah, terima kasih banyak. Jangan kacau tempat ni lagi. Sekurang-kurangnya mereka tahu kisah kau bukan kau yang mengacau. Kau sepatutnya terima kasih kat kami ni. Terima kasih. Dah mengukir misteri. Thank you. Yeah, I know. Welcome. You are welcome. Okay. Thank you for coming here. Okay, thank you. Yes. Easy. Oh, boleh keluar. Okay, bye. Kata. Okay, sekarang hujan. Sini tak hujan perjalanan kita balik setelah paranormal di Terowong Menora. Lagu kau main gembira lagi malam ni. Terpaksa nikmati je lah. Sebab yang drivernya berkuasa untuk memegang. Ni kan? Betul. Lain. Kuala Kangsar Gerik Kota Baru. Pelajaran kita yang kita dapat. Aman? Jangan duk percayalah benda-benda gaib yang berjanji dengan jin ni. Tak payahlah. Kita berjanji dengan Allah. Tak payah nak main benda-benda gaib. Berjanji dengan jin ni bukan. Tak ada erti pun berjanji dengan makhluk halus ni. Betul dah. Terima kasih. Okay, Zul. Zul Al-Qadiri. Jangan cepat percaya kepada rumours. Kita kena siasat dulu. Kadang-kadang jin ni boleh pun tak belik. Bukan apa dia cakap 100% boleh percaya. Tengok macam Ellen cakap lain, penunggu tu pun cakap lain. Jadi ibu, apa perasaan ibu jadi? Rasa masih juga. Mana? Kena? Rasa clear. Ni. Betul ke tidak cerita dia? Kurang asal. Betul ke cerita-cerita dia sama ada itu sama dia biasalah kan? Jin pandai memainkan wanita perasaan dan kita tidak. Itulah kesimpulan dia. Apa yang kita boleh buat, jin ni dia tak dapat mengganggu kepada yang lidah yang saja hati sentiasa ingat pada Tuhan. Yang semua segala insiden pun dia kata sebab apa? Semuanya sebab lupa pada Tuhan. Mungkin dalam kereta menyanyi tunggang lagang apa benda cerita hal-hal dunia, terlalu seronok, mabuk. Kita tunggu budak ni ke depan ya. Itu yang menyebabkan mereka diganggu dan boleh RM1 sini. kemalangan. Ada. Okay, sekian, terima kasih. Selamat buat amal. Selamat buat amal ya. Fikirkanlah. Selamat.